Kicking the door, waving the cocoa. 팝콘이나 챙겨 껴들 생각 말고. I talk the talk, runways I walk walk. 눈 감고 pop pop 안 봐도 척. One by one. Hey yo, what's up guys? It's Haidil here. Hari ni part yang ketiga kita buat rumah sewa, jadi bilik sewa geng. Sebenarnya kita nak buat bilik sewa ni dalam 3 hari seminggu macam tu tapi kena lebih geng. Macam mana ni? Macam-macam masalah kita dapat ni geng. Aduh geng, susah macam ni geng. Sebabkan video YouTube part 2 dah viral, dah pergi. Disebabkan konten TikTok kita, korang support banyak-banyak. Terima kasih agak korang. Berbesar hati lah. Lepas ni korang nak buat projek apa, korang nak minta projek apa sekalipun kita boleh buat. Kita akan cuba buat untuk korang. Okay guys, hari ni kita nak buat apa? Kita nak pergi beli barang. Beli barang kat mana? Mr. DIY. Okay, jom. Tempat saya. Jangan shop. Apa call kecil Renggo. Sampai lah. Okay guys, kita dah sampai Mr. DIY. Nak beli test pen dengan mentol. Tu barangnya. Betul dia. Macam banyak lah kan. Ini memang banyak. Bang, boleh test dulu bang. Sebab kita nak test mentol. Takut beli-beli tak hidup. Betul. Taste that pink venom, this that pink 15 watt. Straight to your dome like whoa whoa whoa. Straight to your dome like barang dia tu. Ni kita nak cari yang mana? LED kan? Yang setengah je. Ni setengah 8 watt. Ni setengah. LED. Ngaman. Dua 1 9. Okay, jom. Betul ke ni? Betul. Apa lagi? Balik lah. Betul ke? Betul je. Ini soal ni. Ini soal Aslam. Bawa dia pusing satu bumi. Nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya. Kita nak keluar belakang. Berapa? 25? Kenapa shit? Dah test lah. Dah test, betul kata okey. Betul dia cakap belum. Yang gelentong CCTV ada. Lah, mata kata semua tak ada CCTV pula. Apa benda lah bang? Balik. Berpusing dalam tarian liar, mencari jawapan yang tidak pernah keluar. Tersisi logik daripada struktur fizikal. Kejadian mistik dalam kerangka radikal. Sebuah parut abadi yang bersifat indah. Membawa cahaya litar yang semakin dangkal. So kita nak gimana? Kita nak balik rumah. Nak bawa dia pusing satu bumi. Nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi Okay geng, hari ni kita lagi. Sekarang kita nak pergi pergi makan lah. Apa? Perut kosong. Apa? Dah jom pergi beli. Sama tengok video jom. Jom. Ayam. Ayam medium, tambah naik. Okey, spicy semua. Tambah naik. Oh dia ala carte saja. Ai. Bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar Bye bye. semuanya. Harap Tuhan dengar semuanya. Bumi berputar, dunia bertukar, manusia berubah, warna hati kan pudar, persahabatan bubar. Terus keluar hadap waktu yang sukar, kota raya berlukar. Dulu ride selagi nak bonceng naik, sekali yang overnight, sehari kemari hype kembali dan kini vibe dah tak lagi cam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu. Sekarang dah lain, sembang bukan main. Jahit mulut-mulut yang nak jaga tepi kain. Seorang kalau seorang hasut, seorang lagi sambut. Yang sohat takut, seorang sangkut, semua orang cabut. Luka jadi parut, jiwa tergores, hati luka tak dibalut. Pasti berkudes, takdir sudah tertulis. Cuba selidik, kawan baik jadi stranger, siapa yang pelik? Satu bumi tak besarkan mimpi dan reality.
Work hard, aku tak boleh nak stop. Okay gang, kita dah siap pasang God, lampu. aku tak boleh nak stop. Dia tinggal nak pasang plug kat dalam. Bawah buah dia pusing satu bumi, tak bezakan mimpi dan realiti. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On guard, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya. Cakap sikit. Selamat malam, selamat petang. Tertujulah serasi tanpa noda atau debu. Implikasi lenyap dalam frekuensi yang membebu. Tiada trauma tumpul, tiada hirisan nyata. Hanya kau yang terkoyak di tengah-tengah semesta. Lembayu magenta meresapi ke dalam mata. Mencipta kerosakan dan jantan tertekata. Garis masa retak pada koordinat. Sifat hadirnya anomali semakin menjalar-jalar. Zara ungu berpusing dalam tarian liar. Mencari jawaban yang tidak pernah keluar. Tersisi logik daripada struktur fisika. Yang mistik dalam kerangka radikal. Sebuah parut abadi yang Okay, kita dah ukur pintu yang frame pintu yang kat dalam tu. Kita nak ukur pintu yang kita orang dapat second hand. Dil, ni hari ke berapa ni Dil? Ini hari ke berapa dah ni? Berapa hari ke-10 dah. Dah terlebih hari dah sebenarnya. Dah 2 minggu dah. So 7, 14 lah. 14 hari lah. Tapi actually guys, sebenarnya ini side project kita dan kita ada banyak kerja lain sebenarnya. Dan kalau ikut hari yang sebenar-benarnya dia dah lebih kurang 10 ke 11 hari. Tapi dia punya dalam real time sebenarnya kita dah dekat sini dah lebih kurang sebulan dah. Dah lebih kurang dekat sebulan dah. Betul tak Dil? Dengan semuanya teragam intipati dalam vakum yang bisu. Punca sana terbias pada maksi yang kaku. Tertujulah serasi tanpa noda atau debu. Implikasi lenyap dalam frekuensi yang membeku. Tiada trauma tumpul, tiada hirisan nyata. Kalau terlebih bawah tu tak apa. Maksudnya kita boleh naikkan bahagian bawah. Dan bahagian bawah tu kita cover. Lebar macam dah. Alright. Mak tak hidup. Betul ni. Dah tak apa. Ya. So pintu kurang panjang. Lebar dah cantik lah. Pintu kurang panjang. So kita tengah pening ni geng. Rumah kau tak ada pintu. Ambil apa ni? Marker. Nak marking sana. Bila memang kau tak bisa bersama. Panjang dia kurang bah. Kurang 4 inci, 5 inci. Lebar dah 6. Lebar lebih. Ya. Boleh. Boleh? So kita nak marking dulu lah. Marking punya lebar saja. Okey. Nak masuk skru tu. Okey. Okey. Lebihkan? Kurangkan 1 inci. Okey, pintu. Okey. 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 Nak bawa dia pusing satu bumi. Nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On guard, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengan semuanya. Harap Tuhan dengan semuanya. Mana ni? 32. Bumi berputar, dunia bertukar, manusia berubah, warna hati kan pudar, persahabatan bubar, terus keluar, hadap waktu yang sukar, kota raya berlukar. Dulu ride selagi nak bonceng naik, sekali yang overnight, sehari kemari hype kembali dan kini vibe, dah tak lagi macam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu, serian high, sebab bukan main, jahit mulut-mulut
jangan jaga tepi kain. Seorang kalut, seorang hasut, seorang lagi sambut. Yang seorang takut, seorang sangkut, semua orang cabut. Luka jadi parut, jiwa terguris, hati luka tak dibalut. Pasti berkudis, takdir sudah tertulis. Cuba selidik, kawan baik jadi strangers. Apa yang pelik? Nak bawa dia pusing satu Ini bumi. tegakkan Nak betul-betul. besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi harapan untuk terus percaya. bukan Harap sebenarnya Tuhan dengan ambil semuanya. bos dia. Harap Tuhan Dah dengan gitu. semuanya. Dengan hammer. Ini kat dalam. Macam ada. Dengan benang. Okay. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Saya wakil Aidil. Sekarang ni kita ada kerja sikit lah. Kita nak siapkan kita punya projek ni dah terbengkalai hampir sebulan. Yo, WhatsApp bro. Jadi kita patutnya kita dah siap seminggu projek ni tau. Tak ada benang? Tangan masalah lah, tangan patah lah, tangan koyak lah, mulut pecah lah, macam-macam hal lah. Biasalah budak muda punya kerja kan. Jadi petang ni kita sambung kerja kita. Kita nak pasang pintu bilik tengah. Wiring dah siap. Kita pasang pintu lah. Mudah-mudahan tak ada masalah yang berlaku lah. Kita pun dah tak tahulah nak tumbal apa lagi dah. Ada kambing dah turun ni, daging korban dah turun, korban orang pun dah turun. Bilik tak siap-siap. Okey, sekarang ni kita layan. Jangan lupa subscribe, like and share. Cuba agak sikit orang bagi buel, buel. Ya. Dia dah masuk nanti kan. Alright, so sekarang kita dah siap buka kayu spin dekat pintu kita. Dan nanti kita akan potong. Lepas tu sekarang kita masuk dan kita sambung kerja kat dalam pula. Sambung kerja kat dalam. Yang ni kita punya bos besar. Nama dia Ucup Renggo. Yang ni ID Renggo. Yang ni ayahanda kita, Abah Renggo. Dan saya kompom lah, Donut Renggo. Jadi korang jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel Renggo Official. Macam kena tukar je dia sikit filem tu. Renggo Official. This a pink venom. This a pink venom. This a pink venom. Venom. Straight to your dome like whoa. This a pink venom. This a pink venom. Taste that pink venom. Taste that pink venom. Ambil lah. Taste that pink venom. Straight to your dome like whoa. Jangan masuk dalam. Lecet. It's a pink venom. Trust on God when I got you. Zara. Ha? Terjawab. Kalau ada SK2. Ha? Cari duit ah? Ha. Ha? Astaga. Ini belajar habis tu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Day! Tidak tajam berkata, membuka aib sesama tiada berjeda. Seperti bayu yang tak henti berhembus, menabur dusta dalam tutur yang halus. Engkau terkesima pada kisah yang kelam, mencari celah di balik diam-diam. Sedang lupa dirimu pun penuh celah, namun bicaramu bagai tak punya selah. Adakah bahagia di hati dan pekat, menelusur kabar dengan lidah sesat, menjerat nama orang. Alright, sekarang kita tengah buat apa dia? Kita tengah masukkan wayar. Kita siapkan proses wiring untuk bilik yang kedua. Bilik yang kedua, bilik yang pertama depan sebenarnya dah siap dah. Dengan bilik yang kedua, pasang pintu dan siap lah. Siap lah.
Siap. Tapi sebenarnya next project kita nak buat apa ni Dil? Next project itu tak tahu lagi. Korang tak nak bagi? Kau komen kat bawah. Korang komen kat bawah. Kita nak buat project tu. Nak buat rumah atas laut ke? Cun juga tu. Memang kau tak bisa bersama. Hello. Alright guys, so lampu kita dah siap. Wiring untuk bilik ni kita dah siap Adil. Dah siap dah geng. Dah siap main soket bawah dan plug lampu. Alright, so lampu kita dah siap pasang. Dan itu je lah. Yang bilik sebelah sana pun dah siap. Kita tinggal pasang pintu. Lepas tu dah total. Kita nak pergi beli engsel. Nak beli goreng-goreng sebab abah ngidam goreng-goreng. Lepas kita beli engsel, makan kita punya goreng pisang, goreng-goreng apa semua, baru kita potong pintu. Okey, jom kita sambung tengok video lucu. Okey, sekarang kita dah sampai 168 Park. Kita nak masuk, kita cek episode awal yang penting. Sebab kita nak beli engsel. Abah nak engsel. Sebab apa? Sebab buli. Jom. Selamat petang. Selamat petang geng. Selamat petang. Selamat petang apa? Keluarga apa? Selamat apa geng? Selamat petang. Tak boleh lah. YouTube tak boleh masuk. Tak boleh masuk konten lah. Bukan, mama beli yang Orang boleh ni. Macam ni. kan. Macam ni punya model. Kita nak cari engsel. Yang ikat kipas buat apa? Engsel mana engsel? Engsel kau tak tahu ke? Tak tahu. Tak ada engsel. Kau tengok ada. Bawa dia pusing satu bumi. Nampakkan mimpi dan realiti. Work hard, Besar sangat ni. boleh nak stop. This one engsel. Satu je lah kan? Ada engsel lain, nampak engsel lain. Yang ni yang kita pakai. Harap Tuhan dengar semuanya. Harap Tuhan dengar Geng. semuanya. Lagi tak ada boleh tak ada dia bagus. Tombol dia esok. Lari logik daripada struktur fizikal, kejadian mistik dalam kerangka radikal, sebuah parut abadi yang bersifat kindang, bawa cahaya litar yang semakin dangkal. Groot. My name is Groot. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, Bisa dan mesti gambar. enggak, aku tak boleh nak stop. Harapan dia ada sini. Kenapa? Ikat holder. Kita explore rumah Mr. DIY. Push. Ni. Oh, baru keluar. Lambat. Aduh. Okay. Kita dah siap beli engsel. So, kita tunaikan janji Abah. Okay, geng. Kita dah sampai kedai goreng pisang. Kedai goreng pisang ni ada dekat Wan Selayang, geng. Okay. Bagi apa bagi goreng pisang ni gerget Waving the cocoa, pakunin na 챙겨 껴들 생각 말고. I talk the talk, wrong ways I walk. tak ada lah. Tengah record. One by one, then two by two. 내 손끝 툭 하나에다 무너지는 중. Abang Dono. 시공하려 했지 makes no sense. You couldn't get And the gang. out of me. 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 빼앗은 다음 look what you made us do. 천천히 날 점점 higher. 잔인한 만큼 This that pink venom. This that pink venom. This that pink venom. Venom. Straight to your dome like whoa. This that pink venom. This that pink venom. Alright guys, kita pergi cari beberapa pakaian.
Sebab baju kita dah habis dan kita malas nak pergi Dobi. Kita dah buang semua baju kita. Apa ni rakan-rakan ni tak suka lah. Dia bahagian ni wang Okey geng, sekarang kita ada dekat mana? Dekat-dekat dengan Pertama Kompleks. Kita nak tengok orang basking. Daripada kerja, kita tinggal kejap. Kita fun-fun dulu. Sebab dah nak finishing kan, kita kena happy dulu. Ni jangan ikut kita jalan. Great question ni. Okay guys, apa disebabkan hari terakhir, bos belanja kita main snooker. So nak tengok macam mana, menang ke kalah ke? Jom kita sambung tengok video. Aduh, bola apa ni? Sini. Tak lepas Mat. Jauh sangat tu. Sini pun tak lepas. Kau bagi bola apa kat aku Ril? Dah. Jalan apa? Sampai ke hidung acak orang pergi. Apa jalan? Wallah, otak. Tak ada celah. Sudah puas. Dia bola pink tadi jangan deng keluar balik tau. Dah cantik dia potong. Ril, jalan Ril. Oh, dia ni style tau. Hino awak. Ril, depan lubang Ril, depan lubang. Abang punya last sekali. Ni, nombor 1 ni lah. Kuning masuk. Peluhnya. Atau. Itu dia punya. 6. Daril. Jauh pula. Jadi ambil ya. Ambil yang ni ya. Sudah puas ku. Wey, yang goyang pula. Ya Allah. Janganlah belanja dari depan lubang. Nas. Poin 1 Ril. Okay geng, actually sebelum kita buat semua benda ni, kita ada satu kemalangan 2 hari lepas. Okay, kemalangan dia macam ni. Kita orang ada rekrut satu budak kerja dengan kita orang sekali. Baru je kerja hari tu juga, hari tu baru kerja. Member dia datang lah, member datang lepak. Jalan, bom, accident. Geng, susah geng. Kesian dah geng. Rahang hancur geng, macam Lego geng. Tahu Lego pasang-pasang. Hancur geng. Gigi kekal, kena braces. Kena ikat balik, hidung bibir sumbing, semua. Dagu koyak apa semua. Tangan, kaki semua luka. Baru je nak kerja tu. Kesian kat dia. Alright, hari ni adalah hari yang berapa lah? Hari yang ke-11 ataupun hari yang ke-12. Saya pun dah tak pasti dah. Sebab projek ni kita dah terlalu lama. So, sekarang kita nak pergi ke
nak pergi ke hardware dan beli beberapa barang. Sekejap lagi kita pergi kedai RM2. Aidil tengah settlekan kerja dekat ada tengah AC Sabah. So saya je lah yang pergi. Alright, jom. Trust on God pernah dah jadi, hidup still sama, but kali ini jiwa dah mati. Pernah ku cuba beri semua, tapi apa yang lepas tu biarkan jauh pergi. Okay geng, kita dah siap pasang apa? Kita dah siap pasang tombol pintu. Ni pemegang pintu, macam mana bah? Okay, Alhamdulillah hari ni kerja semua jalan dengan lancar, tak ada apa-apa masalah yang datang. Mudah-mudahan kita dapat siapkan dalam masa besok kita nak balikkan barang sebab pada bosan. Okay, lepas ni kita nak pasang apa bah? Ini selap yang boleh lock. Nak bawa dia pusing satu bumi, tak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Alright geng, kita dah siap pasang pintu. Kita tinggal nak pasang kunci je. Tempat lock mangga ni. Ni. Tempat lock mangga ni dia tak boleh masuk pula. Aduh, kecoh. Lubang kita tak pakai drill. Kita tak pakai drill lubang kita. Kita buat duplicate sendiri je geng. Okay. Apa-apa pun sekarang ni geng, kalau korang nak tahu macam mana jadi pintu ni, korang kena sambung tengok video luncur. Geng, bah, macam mana bah? Kita dah siap pasang apa ni tadi? Kita dah siap pasang selak mangga. Dah satu bilik siap selesai. Kita nak install tiga getah pula. Alright. Okay geng, kita dah siap pasang ni. Kita dah jebolkan lubang tadi. So kita nak buka dulu pintu ni. Okay, dia agak keras sikit geng. On God, aku tak boleh nak stop. Alright guys, kita sambung projek kita buat bilik sewa. So kita tengah pasang kapet guys. Kita tengah pasang 3 getah guys. Ini dalam mandi lah guys. Kita dah siap potong apa semua. So tunggu apa lagi? Jom kita sambung tengok video luncur. My name is Okay geng, hari ni part yang ketiga. Kita buat video pasal bilik sewa. Proses hari ni berjalan lancar. Memang berjalan lancar. Tetapi yang tak lancarnya kameraman kita. Kameraman kita ada hal sikit kat luar. So kita kena record sendiri. So nak dengar bunyi tak dengar bunyi tu sebab kita tak ada mic ah. Kalau ada mic tu kita dengar. Kalau tak berapa jelas tu sorry lah geng. Okay geng, semalam kita dah pasang pintu. Kita dah Dunia bertukar, manusia berubah, warna hati kan pudar, persahabatan Jangan bubar. tiru aku. Terus Ini keluar, hadap waktu yang sukar, kota bahaya. raya berlukar. Dulu ride selagi nak bonceng naik, sekali yang overnight. Sehari kemari hype kembali dan kini vibe dah tak lagi cam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu. Seriana Rain, semang bukan main. Jahit mulut-mulut yang nak jaga tepi kain. Seorang kalau seorang hasut, seorang lagi sambut. Yang seorang takut, seorang sangkut, semua orang cabut. Luka jadi parut. Okey geng, mic kita mic pula. Kita punya kipas dah sampai geng. Daripada mana? Daripada mana-mana boleh. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya, bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengan semuanya, harap Tuhan dengan semuanya.
WhatsApp bro. Ini hari yang ke-19 ke ataupun yang ke-20 lah aku rasakan apa. Bilik sewa kita hari ni dah nampak dia punya rupa lah. Maksudnya dah 90% siap. Pintu dah siap, engsel dah siap, cat dah siap. Semua kita tengah install 3 getah je geng. Okey, sekarang kita tengok sana geng. Okey, apa yang kita buat selama 19 hari ni hasilnya menampakkan kepuasan. Kepuasan sebagai tukang yang 18 tahun. Sekarang pintu ni, bilik ni dah dia untuk disewa kan. Kita pun dah ada penyewa yang tak berbayar. Dia semua penyewa ni. Dia masuk, dia tak bayar, dia tidur suka hati bapak dia. Dia ambil dulu lah. Kita pun dah siap install pintu kita. Okey geng, kita tengah masuk pintu buka. Ada, sini pun ada penyewa juga satu. Penyewa ni pun boleh tahan juga. Dia pun masuk tak payah deposit ni. Okey. Lucu. WhatsApp bro. Okey, progress kita lagi pasal pintu. Satu pintu depan ni betul-betul alhamdulillah dia tak ada buat masalah dengan kita. Kita potong cun-cun, kita ukur cun-cun, kita letak tepek dekat frame kita cun-cun, terus pasang mesin dah siap. Okey, itu je lah. Satu lagi. Aku punya problem ni, aku pening nak fikirkan switch kan dia datang aku tapi aku pasang lampu tak betul. Okey. Luncur. Kicking the door, waving the cocoa, popcorn in a 챙겨껴들 생각 말고. I talk that talk, wrong ways I walk. 눈 감고 pop pop, 안 봐도 쳐. One by one, then two by two. 내 손끝 하나에 다 무너지는 중. 가짜 쇼 지금 화려했지, makes no sense. You couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야 난 도구품 먹고 네 혼을 빼앗은 다음 묻고 좀 이런 still 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할 만큼 아름다워. This that pink venom, this that pink venom, this that pink venom. Straight to your dome like whoa, whoa, whoa. Straight to your dome like oh, oh. Taste that pink venom, taste that pink venom, this that pink venom. Straight to your dome like whoa, whoa, whoa. Straight to your dome like oh, oh, oh. Ini siapa dia cuma satu sampai dia bang? Trust on God, but I doubt Charlie. Hidup still sama, but kali ini jiwa dah mati. Pernah ku cuba. Okey geng, kita dah siap. Nak minum. Itu nama dia kopi tarik segi. Mana nak dapat guys? Saan? Okey geng, hari yang terakhir kita dekat sini geng. Bilik sewa kita dah jadi geng. Yang kita tinggal buat sebenarnya lepas ni geng. Kita tengah buat apa geng? Kita tengah tinggal pasang tikar. Kita tinggal pasang kipas kat bilik tengah kita panggil bilik tengah. So, dengan bilik belakang. dengan bilik belakang ni pintu. Tahu macam mana pergi rumah ni, macam mana finishing dia apa semua. Korang kena stay tune guys. So, Tapi let lu. okey. Cuba tengok mata dia. Tak tidur lagi geng. Projek ni kita bincang lama gak tadi. Daripada pukul 8 9 10 11 12 sampai pukul 6 pagi geng kita lepak ngomong geng. So, tunggu apa lagi? Luncur. Hai guys, sekarang Aidil nak padam dah. Kita semalam sampai ke hari ni kita tak tidur lagi. Kita nak tunggu kedai buka sebenarnya. Betul Dil?
Lagi 2 jam lagi. Kita bedal segala kopi ya. Habiskan dulu cepat nak balik Kita nak balik. Okay, bilik ni memang dah siap. Bilik ni dah siap. Tinggal kita install 3 getah. Lepas tu kipas, lepas tu pintu. Bilik ujung last. Siap. Alright, tolong jangan tidur. 20 kaki? 20 kaki. 20 kaki. Ni belakang. Cukup tu. Cukup tu. Banyak lagi. Cukup. 20 kaki ya. Kalau tak cukup, kita cukupkan dia. Okay, geng. Sebab tadi kita tak sempat record kat halfway sebab dah cepat tadi kan. Minyak habis tadi, berjalan tadi. Lupa nak isi. Lagi akhir boleh tak? Ya, serius. Okay, geng. Hari ni kita kat mana? Kita kat kedai RM2. Kita nak beli tikar. Lagi kita nak beli tikar lah. Kita nak beli shaver buat gigi untuk keperluan kita. Tak ada apa lagi ya? Sam kat tu. Beberapa hari kena bully. Dia cik main apa dia? Scar. Dia kan suka perang-perang kan. Dia suka perang-perang. Tu dia naik kuda lah. Kuda ni boleh stand. Boleh letak orang. Ajar dia main muka. Macam tak ada benda yang best Kita belikan ni lah. Ni. lah. Dia pernah minta mainan masak-masak dia. Ni cun dia. Ni cun. Dia kata nak panah kan. Belilah panah untuk dia satu. Pancun. Ini Lama pancun. tak main duk. Ini pancun. Ambil ni. Ni pada budak-budak kecil main baik. Yang cameraman ni yang main. Dia nak ke budak kecil yang nak? Buat muka cameraman. Panah dia tak nak cari panah dia? Ada ke? Ada kat depan. Panah dia. Ini mah. Tak ada tu. Tak ada saya, tak ada. Okey, kita beli 1 2 3 4 Orang tak tidur buat kerja. 5. Kita beli 5 nombor guys. Mana tahu kena. Bukan nombor bilik kan. Jom. Lagi apa Lagi lagi? ni duk. Nak tuang minyak senang. Ya ke? Tengok colok botol lu punya lubang kat sini. Sini pun ada jual pelak besi kan? Tak ada ya? Kau Tak tak ada. jumpa? Dah cari dah. Tak ada lah. Memang tak ada. Oh, lengki. Nak buka tu almari tu. Mari mana? Kita punya rak dengan rak baju tu nak kena buka tu. Lengki dah hilang. Rak baju macam ni. Rak baju pula ampai baju nak buka tu. Rak besi tu. Okey. Lagi. Holder motor Del. Kita pun buat lala pun. Inilah. Tu kereta. Ini macam gini kau beli bukan kan? Kau beli yang ini je. Yang ini yang tahan. Aku pakai yang macam gini lama. Mana dia tahu? Tak tahulah apa yang kau tahu. Macam nak beli inner lah. Ansok. Beli lah. Kaki meh. Bikin gua panas. Alright, kita balik dulu. Kita sambung kerja. Ngantuknya mat. Luncur. Alright gang. So sekarang kita nak pasang 3 getah. Kita nak install 3 getah semua ni. Dan sekarang kita nak alihkan semua barang-barang dulu. Kita nak bawa pergi ke bilik depan semua. Kita nak pasang 3 getah. Okay geng, tanpa membuang masa, kita bercakap-cakap. Jom kita pasang 3 getah. Time lapse. Kick in the door, waving the cocoa popcorn. 이나 챙겨 껴들 생각 말고. I talk that talk, wrong ways I walk 눈 감고 pop 안 봐도 쳐. One by one, then 2 by 2. 내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중. 가짜 쇼 치곤 화려했지. Makes no sense, you couldn't get. Okey geng, kita dah siap pasang tikar. Kita dah siap potong. Kita dah siap-siap. Sikit lagi geng. Kita dah 95%. Tinggal 1 lagi pintu geng. So, kalau nak tahu apa jadi, jom sama kita tengok video. Dah. Balik. Tengok muka kacip dia. Dah tidur cowok. Kau apa dah? 24 jam ah. Kau apa? 24 jam tak tidur. Tidur kan? Tengok mata jap. Kick in the door, waving the Bro. 이나 챙겨 껴들 생각 말고. Wrong ways I walk 눈 감고 pop 안 봐도 쳐.
Sorry, aku tahu tak aku kalau kau sebab apa ni. Tapi tak apa. Alright guys, so kita dapat POV shot daripada atas. Jarang kita nak high angle, biasa kita low angle, tracking, follow. Kali ni kita bagi high angle. So kita orang dua, aku dengan Aizil, kita tak tidur almost dah 24 hours dah. So kita nak kena siapkan juga hari ni. Kita siapkan bilik ujung, bilik nombor 5. Kita pun tak boleh fikir dah. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Bilik nombor 3. Bilik nombor 3 kita. Mari dah. Bilik nombor 3 kita. So, dah. layan. Apa lagi nak? Nak dah nak. Soon. Oh, kita nak hasil yang paling kemas ada. Ada. Iya. Bagi dalam lebih apa ni? 2 inci. Ini menye. Abang Aidil menye. Nah. Bawa dia pusing satu bumi. Tak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On guard, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya. Harap Tuhan dengar semuanya. Bumi berputar, dunia bertukar. Manusia berubah, warna hati kan pudar. Persahabatan bubar, terus keluar. Hadap waktu yang sukar, kota raya berlukar. Dulu ride, selagi nak bonceng naik. Sekali yang overnight, sehari kemari high kembali dan kini vibe tak lagi macam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu. Sekarang dah lain, sebab bukan main. Jahit mulut-mulut yang nak jaga tepi kain. Seorang kalau seorang hasut, seorang lagi sambut. Yang sohat takut, seorang sangkut, semua orang cabut. Luka jadi parut, jiwa tergores. Hati luka tak dibalut, pasti berkudes. Takdir sudah tertulis, cuba selidik. Kawan baik jadi stranger, siapa yang pelik? Ada pusing satu bumi. Tak besarkan mimpi dan reality. Itulah, itu orang tu yang ambil. Work hard, aku tak boleh nak stop. Oh God, aku tak boleh nak stop. Makan ni. Guys, next content kita nak buat apa ni guys? Guys, bagilah suggestion guys. Korang ni tengok-tengok tak nak komen. Tak nak komen. Kita orang buat JP kita orang guys. Jadikan konten yang korang minta guys. Effort guys. Effort kita orang guys. Bukan kita minta main-main guys. For real. Effort macam gini pun kena tinggal. Happy birthday. Right, kita nak custom frame pintu ni. Sebab pintu yang kita beli tu tak boleh nak apa ni lah. Jadi kita kena custom frame dia dengan pintu je sekali. Maksudnya di belakang sini ke kiri. Alright, kita kena custom dia punya frame dia. Gini. Ada tu ni soket ni. Tak payah buat apa-apa dah. Masih hidup lagi. Kamar kat dalam tu. Lalu kalau skru besi boleh ke? Yang panjang. Yang tajam warna hitam. Warna hitam, warna putih. Nasi lemak lobster. Nasi lemak lobster, udang, kerang, kupang, siput, bubur. Tunggulah siap betul. Kita makan dia. Kasih sewa bilik macam reban kambing pun 200 dah.
Lah kau. Jangan demand lebih lah Uncle. Okay. Oh, banyak ke screw tu? Dia screw lah. Murah warna. Ini tak apa lah, bilik sewa 200. Puji. Kau dari siapa? Alright, berdasarkan pengalaman tukang Nen, tadi kau beli tak tu? Ha? apa tu? Handset. Yang lagi satu kita tak beli je. Okey lah, yang lagi kita beli lah. Ada handset lagi tak? Tak ada. Lokman, tolong beli Lokman. Tengok sini. Saya pintu. Mari sini. Ikut aku. Sebelum aku pukul kau. Yo, what's up guys. Hari kita ada kerja yang tak tiga yang last lah. Rasanya pasal kerja bilik macam ini kan. Yo, what's up bro. Mari ikut saya tolong. Dalam satu dengan. Pokok ketinggian tinggi dalam 78 inci per puluhan 3 Cici loro telu. Kurang lebih kurang lah ni 78. Maksudnya dalam 78 bank ya. dah. Beli ni budget guys, korang jangan kecap gitu. Sebab posting semua kita dah tarik pergi bilik depan. Bilik depan tu. Jadi bilik belakang ni asal boleh je. Lagipun harga dia bukan mahal kalau kita sewakan. Untuk keluasan macam ni kita sewakan dalam Pintu tu letak kat sini. kalau kita berdiri di atas tu. Pokok abang mana pokok? Dah, dia nak ambil drink. Abang dah jumpa dah dia punya Dia punya buka. Tengok Tak, buka dia. Tak jadi tu. So kita dapat idea untuk kita kemaskan dia lagi pintunya. Ganti ke apa? So kita buka balik kayu ni. Kita nak kena potong bahagian bawah dia supaya dia rapat. So ibaratnya kita punya ni jadi frame lah. Senang cerita. Tak adalah nampak buruk sangat. Nampak lancar. Siapa punya barang? Ketuklah seorang. Okay geng, hari ni kita dekat kedai Duria. Kedai RM2 geng. Kita nak cari plug besi. Plug besi, mana plug besi? Mana ni plug ni ada lah. Tak ada. Mana plug besi tepi lah aku cari. Tak ada. Ni dah terlebih ni. Ada, hari tu kita tengok ada. Cuba call dia. Hello? Plug. Ada mana? Bawah mana? Trust on God when ada jadi hidup still sama, but kali ini jiwa damai. Nyanyi biarkan aku, biarlah aku
Sendiri dengan rindu. MBG Maksumi ganteng. Buat apa yang paling manis? Tung 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 sahur saku din dun ma din la ilaha okala balaila. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Lucu. Jatuh lah. Pecah lah. Boleh tu. Ideal ada beberapa hal yang perlu settle. Jadi coba hari ni kita balik lah. Ya, aku tak main di sini. Besok gambar macam ni cok. Gambar kena kepala cok ni. Alright guys, pintu custom kita menjadi guys. Cun-cun Cina. Nanti kita nak kena tutup atas ni supaya dia punya kemasan dia lagi cantik lah. Sebab apa guys? Sebab kita bajet dah kurang. Bila bajet dah kurang, kita terpaksa apa ni lah, kita terpaksa guna apa yang ada. Sebab bajet kita dah pergi dekat total 2 bilik ni. Korang boleh tengok lah, bilik lawa dah. 2 bilik dah lawa. Nanti kita akan tunjukkan total cinematic untuk korang. Kita akan bagi B-roll untuk korang. Bila full siap. So, sekejap lagi kita akan tapal total kat sini. Itulah dia. Okay. Jom, sama tengok video. Ini ambil. Project baru kita. Let's go. Fokus ya. Pandang saya. Alright guys, so kita sekarang nak pasang kipas kat bilik tengah ni pula. Sekejap lagi kita akan pasang nombor untuk kita marking setiap bilik kita. Sebab kita dah ada 2 bilik tengah, 2 bilik depan, 1 bilik belakang. Dan ni kita punya toilet, ini kita punya dapur yang akan bersepah. Nanti kita akan kemas semua sebelum kita keluar. So alright. Okay, time lapse. Tak ada, kau tak payah cakap. Mic dekat aku. It's that pink venom. Straight to your dome like taste that pink venom. This that pink venom. Pasang dekat luar lah dia. Straight to your dome like 1. Yang ke-3. Bilik yang ke-5. Ini boleh kata bilik ni. Alright guys, kita dah siap. Jom kita masuk. Jom. Jom. Lari mas. Okay geng, kat sini kita boleh tengok bilik nombor 1 kita. Pintu dah pasang. Okay. Okay geng, bilik yang kedua. Banyak ruang lagi sini, boleh letak katil straight sini. Katil dinding pun boleh lah, tak ada masalah geng. Okay, jom kita tengok bilik yang ketiga pula. Bilik ni yang korang nanti kan? Jom. Alright geng, ni bilik yang ketiga. Keluasan dia lebih luas lah daripada bilik yang kedua tu. Tapi mana yang dapat bilik pertama ni dapat sewa. Memang cakap, dah macam duduk setengah rumah. Apa kelebihan dia, Del? Kelebihan dia, ada 2 pintu geng. Dia ada 2 pintu. Ikut korang lah. Kalau orang ketuk dalam tak keluar, dia ketuk belakang.
Kalau depan belakang tak keluar, mana tak ada lah orang tu geng. Mana tahu dia kalau malam dia kerja, pagi dia padam, kita pun tak tahu orang tidur macam mana kan. Kadang ada yang tidur separuh nak mati, kadang yang tidur hampir-hampir nak mati, kadang tak tidur. Yang tak tidur tu macam kita orang lah, tak tidur geng. Demi menyiapkan konten untuk orang lah. Sanggup kita tak tidur geng. Semata-mata untuk korang lah ni. Apa-apa pun, kalau korang nak stay dekat video kita orang ni, korang boleh like, subscribe, comment and share. Tekan button loceng guys. Kita jumpa kat next video, next content. Apa yang kita orang nak buat, apa yang korang suggestkan untuk kita orang buat. Jadi apa-apa pun, korang jangan lupa subscribe channel kita Escape Film. Dan aku Daniel, Tuan Aidil. Ini Abah paling banyak menyumbangkan tangan untuk dalam kita punya projek kali ni. Terima kasih Abah, tak ada Abah kita tak siap. Jangan lupa subscribe. Unjuk.